Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Izzat Muhammad sebagai Operation Executive di Glorish Academy. Okey, di dalam video ini saya ingin berkongsikan kepada anda cara-cara bagaimana untuk membuat pendaftaran baru dan mengaktifkan akaun anda di website rasmi Glorish Academy. Untuk pendaftaran baru, anda perlu tahu 4 step ini, iaitu step yang pertama, anda perlu layari www.glorishacademy.com. Step yang kedua, anda perlu klik pada page pendaftaran. Step yang ketiga, anda perlu isi borang dengan butiran penuh anda. Dan step yang keempat, anda perlu klik pada button register now. Dan untuk mengaktifkan akaun anda pula, anda perlu tahu kelima-lima step ini. Step yang pertama, anda perlu dapatkan edupack anda terlebih dahulu, kerana di dalam edupack anda itu terdapat kad pelajar yang mengandungi 16 digit SID number dan 3 digit activation code. Dan sekiranya anda masih tiada edupack, anda tidak boleh meneruskan step anda yang kedua dan seterusnya. Okey, untuk step yang kedua, anda perlu layari www.glorishacademy.com. Yang ketiga, anda perlu klik pada page login account dan masukkan username anda dan password anda yang betul. Step yang keempat, anda perlu klik pada active my account dan masukkan nama bank anda dan nombor akaun bank anda. Dan step yang kelima, anda perlu klik pada button confirm. Okey, saya akan tunjukkan cara-cara bagaimana untuk anda memulakan pendaftaran. Anda perlu layari www.glorishacademy.com. Okey, ini merupakan website rasmi Glorish Academy. Di sini anda boleh mendapatkan info-info terkini berkenaan Glorish Academy. Okey, untuk terus kepada pendaftaran, anda perlu klik saja pada button pendaftaran ahli di sini, ataupun anda boleh scroll ke atas semula dan boleh klik pada pendaftaran di sini. Okey, sebelum anda mulakan membuat pendaftaran, saya nasihatkan anda baca dulu terma dan syarat ini, dan sekiranya anda telah faham ke semua terma dan syarat ini, anda boleh teruskan membuat pendaftaran dan klik saja pada button daftar sekarang di sini. Okey, selepas anda klik pada page pendaftaran, anda akan dibawa ke borang seperti ini, dan di sinilah anda perlu mengisikan butiran penuh anda. Okey, anda boleh isi introducer username anda dan pastikan introducer username anda ini adalah betul. Dan sekiranya anda type salah, contoh saya beri di sini Abu Yazid, dan bila anda tap ke bawah, dia akan merah invalid seperti ini, maknanya introducer username anda ini adalah salah. Dan pastikan anda dapatkan yang betul lah. Contoh saya bagi yang betul di sini, Jijah Yatim 888. Dan bila anda tap ke bawah, dia akan hijau seperti ini. Dan ini adalah introducer username anda yang betul. Anda boleh mulakan untuk mengisi username anda pula. Okey, isikan contoh Zulkifli 888 dan password. Anda boleh letak password anda, nama penuh anda seperti dalam IC, anda punya nombor IC yang betul, email anda yang betul, nombor telefon yang betul dan alamat, dan anda kena jawab soalan mudah di bawah inilah. Okey, contoh selepas anda dah isikan butiran-butiran penuh anda perlu semak semula, dan sekiranya betul, anda jawab soalan mudah di bawah ini dan klik pada register now. Okey, setelah anda berjaya membuat pendaftaran baru, anda akan dibawa ke page seperti ini, dan anda akan diberikan link replika anda atau website replika anda, dan link inilah yang anda boleh promosikan kepada rakan-rakan anda yang lain. Okey, cuba anda klik pada login now. Ini adalah dashboard profil anda. Di dashboard inilah anda boleh melihat rangkaian di bawah intake anda. Anda boleh membeli edupack secara online, anda boleh lihat komisen anda, anda boleh lihat saving anda dan sebagainya. Tetapi sekiranya anda masih belum mendapatkan edupack, ataupun anda masih belum aktif atau pending, anda tidak dapat menggunakan akses penuh dashboard profil anda ini. Okey, jadi anda perlu aktifkan akaun anda di sini. Klik pada active my account. Okey, klik pada check my account. Okey, pastikan ini adalah username anda yang betul yang anda isikan tadi. Okey, dan anda perlu isikan nama bank anda. Okey, dan nombor akaun bank. Okey,
Di sini pula anda perlu masukkan 16 digit nombor yang ada di hadapan SID card anda. Okey, dan di bawah ini anda perlu masukkan 3 digit number activation code yang ada di belakang SID card anda. Okey, contoh saya beri di sini. Okey. Pastikan anda semak ke semua sebelum anda submit atau confirm. Okey, sekiranya dah betul, anda boleh klik pada confirm. Okey, anda akan dibawa ke page seperti ini dan cuba anda klik semula pada dashboard anda di sini. Okey, di sini anda perlu scroll dashboard profile anda ini sehingga bawah dan anda akan lihat di ruangan bawah ini akan berubah dan anda akan dapat congratulations, you are now a VIP member of Rolish Academy and Maps. Bermakna anda telah berjaya membuat pendaftaran baru dan telah berjaya mengaktifkan akaun anda. Sekian saja perkongsian daripada saya. Semoga video ini dapat membantu anda sedikit dan dapat dikongsikan kepada rakan-rakan anda yang lain. Salam kejayaan daripada saya. Kita jumpa di puncak kejayaan, insya-Allah. Terima kasih.